Ini DJI Mic Mini 2S yang baru saja diperkenalkan. Dan ini antara ciri baharu yang korang dapat. Pertama sekali, ciri paling menarik bagi saya ialah DJI kini memberikan rakaman dalaman 32 bit float pada mikrofon buat pertama kali. Korang akan dapat kualiti audio yang tinggi tanpa perlu gunakan receiver. Dan storan dalam ni pula boleh simpan sampai 28 jam. Jadi kalau korang terlupa nak sambungkan receiver, korang masih boleh backup rakaman yang tersimpan terus dalam mic. Yang saya ada ni receiver untuk phone, satu transmitter, dua front cover warna hitam dan putih, windscreen, dan belakang mic ini ada clip yang magnetik. DJI bagi lagi satu extra magnetik kecil ikut preference masing-masing. Ada juga aksesoris tambahan windscreen yang bermacam-macam warna. Dan untuk cover RT series daripada Victor. Untuk buatkan DJI mic korang nampak lagi menarik. Cuma cover dia ni senang bergerak sikit. Kena berhati-hati. DJI Mic Mini 2S juga menyokong dua transmitter yang boleh disambungkan kepada satu receiver. Kalau untuk phone lah. DJI juga ada tambah dua tahap kawalan gain adaptif. Dia akan pastikan bunyi tak terlalu kuat dan pecah. Pilihan mic yang the best untuk content creator.